hari terakhir di Levi dan Rovaniemi. Come stop the crying, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you. Sekarang jam 11.20. Bas kami balik ke Rovaniemi dalam pukul 12.45. Jadi kami dah store luggage dekat level level apartment. Free je, really good. And dalam masa sejam kami just berjalan balik lah dekat tempat-tempat yang ada berdekatan ni. Kalau korang datang ke Levi ni, okay, kedai ni paling murah jual souvenir. Kedai ni yang kedai yang bawah tu sama je, harga dia lebih kurang. Tapi ni yang paling murah. Kalau kena mahal sikit, quick check negatif 24 hari ni. Okay, kedai souvenir sebelah Subway ni dia mahal sikit lah. Contoh dia, kalau kedai yang aku cakap tadi, satu fridge magnet 3 euro. Kat sini satu fridge magnet 3,5 euro. Tapi dia punya package kalau saya ingat aku, satu 3,5, kalau pergi dapat 10 euro. So kalau pergi kedai yang awal tadi, satu 3 euro, beli 3 je tadi 9 euro. Jimat 1 euro. 1 euro tu bermakna untuk duit Malaysia, tahu tak? Sebab kata Elika, 1 euro kat Malaysia tu dapat mixway, tahu tak? Sini lah, ni tempat kita lah. Tahu lah, tak perlu nak check map. Okay, kat mana ni? Pumpang 12.45 dalam bas ke Rovaniemi. Bye. Biasa lupa nak update. Bukan lupa nak update, tak ada kesempatan untuk update. Kami dah sampai ke Rovaniemi pukul 3 petang tadi. Rashin terus pergi surau, pergi masjid. Kalau nak tahu macam mana masjid Rovaniemi, tengok video ni. Mana? Nanti aja lah tu. Lepas pergi masjid tadi, kami terus pergi makan kebab. Lepas kami makan tadi, terus kami masuk ke khidmat sebelah kedai kebab tu. Coklat korang semua lah. 4 coklat bersamaan dengan ni. Jam hampir pukul 7. Dan percaya atau tak, kalau sana sekarang temperature dia negatif 28. Jadi kerja kami masuk mall je lah untuk hangatkan badan. Lepak sini, kebetulan jumpa tempat seat. Tunggulah sampai train menyertai. Dah hampir pukul 8. Jadi kami berjalan ke K-Market Taripati. Yes, untuk ambil luggage kita orang. Lepas tu kami akan terus ke train station. Aku tak tahu kenapa jalan yang kat depan ni adalah jalan yang aku akan rindu sekali bila aku dah balik Malaysia. Kenapa tak tahu. Elika pergi saja nak shoot, so aku kena tunjuk dalam video ni. Mungkin sebab sepanjang kami di Rovaniemi, jalan ni kami wajib lalu every day. Bye bye Khidmat Taripati. Ini dia Khidmat Taripati. Tu dia. Bye bye. Sekarang kami on the way ke train station. Dalam 550 meter dari Khidmat Taripati, tempat di mana bukan aku saja, korang semua pun boleh letak luggage kat sini dengan harga 5 euro per luggage. Dekat sini kami bermula masa sampai dekat Rovaniemi, and ini adalah penutup di mana kami meninggalkan Rovaniemi ke Helsinki dengan VR3. Pukul 9 pukul 9 pagi esok sampai. Kita bukan biasa-biasa. Kau apartment sendiri kot.
Tapi haram zadah. Tak ada lah, dia macam kecil sangat lah. Tapi kalau tak ada luggage dua ni, dia macam okey. Kejap lagi konduktor dia datang, nak try borak sikit kalau ada tempat nak letak luggage lah. Kalau tak ada, macam ni lah gamaknya ya.